Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Aimi. Saya dan rakan-rakan saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sintok akan membentangkan tajuk kehidupan di lautan sempena pertandingan TISF 2026. Hai, nama saya Zazah dan saya akan membentangkan tentang pengenalan dan SDG yang berkenaan. Kawan saya Aimi akan menjelaskan tentang isu statistik utama dan tujuan pembentangan, manakala Hidayati akan berkongsi tentang ancaman, penyelesaian masalah dan penutup. Malaysia kini antara 5 negara utama penyumbang pencemaran plastik dunia. Kajian menunjukkan 2.1 juta tan sisa plastik memasuki lautan setiap tahun. Laut yang tercemar hari ini mengancam masa depan generasi akan datang. Lautan meliputi lebih 70% permukaan bumi dan menjadi rumah kepada berjuta-juta spesies hidupan. Namun, lautan kita kini berada dalam keadaan terancam akibat pencemaran plastik, penangkapan ikan berlebihan dan perubahan iklim yang semakin ketara. Statistik utama pencemaran laut di Malaysia. Yang pertama, jumlah sampah plastik ke laut. Malaysia membuang kira-kira 2.1 juta tan sisa plastik ke laut setiap tahun. Ini berdasarkan kajian oleh Lawrence J.J. Major pada tahun 2021 yang menempatkan Malaysia sebagai salah satu negara. Yang kedua, kadar per kapita. Pada tahun 2019, setiap rakyat Malaysia menyumbang kira-kira 2.29 kilogram plastik ke laut setiap tahun, menjadikan negara ini antara yang paling tinggi di dunia. Dan yang terakhir, jenis sampah laut yang sering dijumpai. Pada tahun 2022, semasa program pembersihan pantai antarabangsa, jumlah barang yang dikutip ialah 447,550 barang, beratnya sekitar 41,649 kilogram, antara yang paling banyak. Tujuan pembentangan kami ialah untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga ekosistem laut, mengaitkannya dengan matlamat pembangunan lestari serta mencadangkan langkah-langkah penyelesaian bagi melindungi kehidupan di lautan. Kehidupan di lautan sangat penting untuk keseimbangan bumi, terutama berkaitan oksigen, menjadi sumber makanan utama serta menyerap karbon dioksida untuk mengawal iklim global. Selain itu, sektor perikanan dan pelacuran bergantung kepada kesihatan ekosistem laut. Kepentingan ini berkait rapat dengan matlamat pembangunan lestari, antaranya SDG 14 iaitu Life Below Water yang menekankan pemeliharaan lautan, SDG 13 iaitu Climate Action yang menyebabkan perubahan iklim memberi kesan besar kepada laut, dan SDG 12 Responsible Construction and Production untuk mengurangkan pencemaran plastik dan sisa buangan yang mencemar laut. Tuan-tuan dan puan-puan, lautan kini berdepatan dengan pelbagai ancaman. Pencemaran plastik menyebabkan mikroplastik masuk ke dalam rantai makanan. Penangkapan ikan berlebihan pula menjejaskan keseimbangan ekosistem laut. Selain itu, perubahan iklim menyebabkan pemutihan terumbu karang dan kenaikan aras laut. Untuk menanganinya, kita boleh mengurangkan penggunaan plastik sekali guna, mengawal aktiviti penangkapan ikan serta meningkatkan kesedaran masyarakat melalui pendidikan. Selain itu, kerjasama antarabangsa sangat penting untuk menangani kesan perubahan iklim secara bersama. Kesimpulannya, kehidupan di lautan amat penting untuk kesejahteraan manusia dan bumi. Melalui usaha bersama serta sokongan matlamat pembangunan lestari, laut yang tercemar hari ini mengancam masa depan untuk generasi akan datang. Itu sahaja pembentangan dari kami. Sekian, terima kasih.